Mohon kerjasama daripada semua warga MBSA untuk mendaftar kehadiran melalui thumbprint di hadapan pintu masuk bagi pengesahan kehadiran tuan-puan. Sila matikan telefon bimbit atau menetapkan pada mod senyap sepanjang majlis ini berlangsung. Mohon tuan-puan untuk memenuhkan kerusi yang masih kosong di bahagian hadapan. Sebagai peringatan, tuan-puan dimohon untuk berdiri semasa pengumuman ketibaan yang berbahagia. Datuk Bandar dan tuan-puan dimohon sekali lagi bersama-sama pasukan kuaya untuk melantunkan selawat dengan penuh semangat. Bagi menghormati majlis, tuan-puan adalah diminta untuk tidak meninggalkan dewan sehingga selesai. Goodies boleh diambil selepas majlis berakhir di tepi dewan berhampiran meja pendaftaran. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Shah Alam diiringi oleh Div-Div jemputan. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus solawat hingga saat dijemput malaikat. Salatullahi salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu wasallam alaihi. Kita mulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Majlis diteruskan dengan nyanyian 3 buah lagu, iaitu lagu Negeri Selangor, lagu Negaraku dan lagu 7 Nilai Teras. Nyanyian tersebut akan dipersembahkan oleh kaki tangan bahagian audit dalam dan bahagian integriti, dipimpin oleh Encik Ahmad Riza bin Alwi Azhar. Hadirin diminta menyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Salawat
Para hadirin dijemput duduk. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada pasukan choir dan semua hadirin di atas nyanyian yang penuh bersemangat sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Shah Alam. Yang amat dihormati, Datuk Haji Imran bin Kadir, Datuk Orang Kaya Maha Berjaya Petaling, Orang Besar Daerah Petaling. Yang mulia, Tengku Ahmad bin Tengku Kasim, Ahli Majlis, Majlis Bandaraya Shah Alam. Yang berusaha, Ahli-ahli Majlis, Majlis Bandaraya Shah Alam. Yang berusaha, Tuan Haji Madian bin Haji Baweh, Pemangku Timbalan Datuk Bandar. Yang berusaha, Tuan Nur Hisham bin Muhammad, Pemangku Timbalan Setiausaha Pengurusan. Yang berusaha, Tuan TPR Aniza binti Haji Osman, Timbalan Setiausaha Pembangunan. Yang berusaha, Puan Haja Nurul Azurinawati binti Muhammad Kushrin, Ketua Bahagian Audit Dalam. Yang berusaha, Tuan Muhammad Zulfahmi bin Ismail, Ketua Bahagian Integriti. Seterusnya, pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian, pengurus-pengurus cawangan dan warga kerja Majlis Bandaraya Shah Alam yang dihormati sekalian. Syukur kehadrat ilahi dengan izin dan inayahnya dapat kita berkumpul pada perhimpunan bulanan kali ketiga MBSA bagi tahun 2025 bersama-sama Datuk Bandar. Hos perhimpunan pada kali ini adalah daripada bahagian audit dalam dan bahagian integriti. Pihak kami ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas penghormatan dan kepercayaan yang diberikan untuk mengendalikan perhimpunan kali ini. Justru itu, saya Nur Asikin binti Zulkifli Dan saya, Muhammad Nazir Fitri bin Nazri, selaku pengacara pada pagi ini. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis pada pagi ini, majlis menjemput Encik Ahmad Rudi bin Yusof, Juru Audit Bahagian Audit Dalam untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك لسانا راتبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحبلنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو ريبك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا إلى ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Ahmad Rudi bin Yusof di atas bacaan doa sebentar tadi.
Majlis diteruskan dengan mempersilakan Encik Salihuddin bin Muhammad Anis, Pegawai Tadbir Bahagian Integriti untuk mengetuai lafaz ikrar penjawab awam. Hadirin diminta berdiri dan melafazkan ikrar bersama-sama dengan penuh semangat. Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Negeri Selangor membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami akan berazam meninggikan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara, berpegang teguh kepada ajaran agama, bertugas dengan penuh komited, meningkatkan kualiti kawalan rahsia rasmi kerajaan dan perkhidmatan, mempertahankan dan memperkukuhkan integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membanteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Salihuddin bin Muhammad Anis di atas lafaz ikrar penjawat awam sebentar tadi. Hadirin dipersilakan duduk. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi acara seterusnya, marilah kita bersama-sama berikan tumpuan pada skrin layar untuk menyaksikan bingkisan tayangan multimedia daripada bahagian audit dalam dan bahagian integriti. Betul Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Shah Alam, Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Pemangku Timbalan Datuk Bandar merangkap Timbalan Setiausaha Sosioekonomi Tuan Haji Madian bin Bawih, Pemangku Timbalan Setiausaha Pengurusan Tuan Nur Hisham bin Muhammad, Timbalan Setiausaha Pembangunan Puan TPR Aniza binti Haji Osman, ahli-ahli majlis Majlis Bandaraya Shah Alam, pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian, pengurus-pengurus cawangan serta tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada kami bahagian audit dalam dan juga bahagian integriti untuk menjadi hos perhimpunan
kali ketiga bagi tahun 2025. Setiap tahun, bahkan audit dalam telah mengeluarkan pelbagai jenis laporan audit meliputi laporan auditan kualiti, laporan auditan pematuhan, laporan auditan prestasi, laporan auditan kajian khas dan juga laporan pemeriksaan mengejut. Anda pernah lihat laporan audit? Kalau pernah, terima kasih. Kalau belum, jom naik tingkat 23. Jangan malu, jangan segan. Kami melihat pelbagai uswah ideal yang telah dilaksanakan oleh jabatan, bahagian dan juga pejabat cawangan hasil daripada laporan yang telah kami keluarkan. Justeru, mari kita sama-sama melihat antara uswah ideal yang telah dilaksanakan oleh jabatan, bahagian dan pejabat cawangan. Alhamdulillah. Bos, you nak pergi mana? Oh, nak pergi meeting. Kenapa dah lambat? Kenapa? Ni ada orang tanya, audit dalam ni ada ke anjakan paradigma? Mestilah ada. Bahagian audit dalam sentiasa melakukan ajakan paradigma bagi memastikan auditan yang dijalankan adalah mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh Jabatan Audit Negara. Ajakan paradigma sangat penting bagi memastikan audit dalam duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, selaras dengan evolusi dan revolusi yang telah dilaksanakan oleh jabatan, bahagian dan pejabat cawangan. Terlihat sukar, namun hasbunallah
wa ni'mal wakil. Bos, you dah nak balik ke? Ya, mestilah dah pukul berapa ni? Kenapa? Bos, apa aspirasi audit dalam ni? Oh, aspirasi audit dalam adalah selaras dengan pembangunan teknologi terkini. Justru, bahkan audit dalam telah mengurak langkah bersama-sama dengan Jabatan Digital dan Teknologi Maklumat bagi membangunkan SAD. Doakan kami, insya-Allah. Hampir terlupa untuk saya perkenalkan nadi bahagian audit dalam. Tanpa 16 nadi, tempanglah bahagian kami. Jom saya kenalkan satu persatu nadi bahagian audit dalam. Bismillah. Bos, jom lari. Jom. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Teruskan memberi perhatian kerana selepas ini akan menyusul tayangan multimedia dan ucapan daripada bahagian integriti. Pesanan saya, biarlah nama kita kurang dikenali oleh makhluk di bumi, namun nama kita lebih dikenali oleh Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, mari jadikan selawat sebagai amalan harian kita, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berbuka puasa pada waktunya. Assalamualaikum. Bos, tunggu bos.
Suka saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mengajak hadirin sekalian untuk terus memperkukuhkan azam dan memantapkan ikhtiar untuk kita bersama-sama menjunjung prinsip integriti dan menjadi warga kerja yang diteladani dengan perkhidmatan yang berprinsip yang kita dukungi. Semoga keluarga besar MBSA ini sentiasa memastikan kepentingan organisasi menjadi keutamaan berbanding kepentingan peribadi. Seusai sudah tayangan multimedia dan ucapan daripada bahagian audit dalam dan bahagian integriti. Terbang jentayu di kaki awan hingga serindik di atas titi. Salam dihulur, tanda kemaafan, semarakkan integriti, semak di hati. Saya Nurul Azurinawati binti Muhammad Kushrin, Ketua Bahagian Audit Dalam Majlis Bandaraya Shah Alam. Saya Muhammad Zulfahmi bin Ismail, Ketua Bahagian Integriti Majlis Bandaraya Shah Alam, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Demikianlah tadi persembahan tayangan multimedia tersebut. Semilia Ramadan menyinar senja, memuput bayu belahan pawana. Nasihat Tuan kami teruja, menanti bicara penuh makna.
Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Shah Alam untuk menyampaikan ucapan. Hadirin dimohon untuk memberikan sepenuh perhatian. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam kita Selangor maju bersama. Yang amat dihormati Datuk Haji Imran bin Haji Kadir, Datuk Orang Kaya Mahabijaya Petaling, Orang Besar Daerah Petaling. Yang Mulia Tengku Ahmad bin Tengku Kasim, Ahli Majlis Bandaraya Shah Alam. Yang berusaha ahli-ahli majlis Bandaraya Shah Alam. Yang berusaha Tuan Haji Madian bin Haji Bawe, Pemangku Timbalan Datuk Bandar. Yang berusaha Tuan Nur Hisham bin Muhammad, Pemangku Timbalan Setiausaha Pengurusan. Yang berusaha Puan TPR Aniza binti Haji Osman, Timbalan Setiausaha Pembangunan. Yang berusaha Puan Hajah Nurul Azulinawati bin Muhammad Khusrin, Ketua Bahagian Audit Dalam MBSA. Yang berusaha Tuan Muhammad Zulfahmi bin Ismail, Ketua Bahagian Integriti. Seterusnya pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian dan para warga kerja MBSA yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita berhimpun dalam auditorium ini, Dewan Banquet ini untuk sama-sama kita menjayakan Majlis Perhimpunan Bulanan kali ketiga bagi tahun 2025. Semoga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdiri ni rasa macam tak selesa sebab samping asyik nak turun ke bawah aja. Itu tandanya apa? Kan? Dah mula kurus lah tu kan. So berjaya lah. Tapi saya rasa yang hadir pada pagi ni semua segak. Berbaju Melayu segak bergaya. Kain songkek, kain satin. Saya rasa semua tak sabar nak beraya. Tapi nanti dulu. Mohon ampun zahir dan batin. Tu patut spontan tu. Cari rimah yang mana. Jadi alhamdulillah, lagi sekali kita dapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun dah berpuasa hari yang ke-26 hari ini, kalau tak silap betul kan, 26, semalam ganjil. Jadi dengan adanya perhimpunan kita pada pagi ini dapat menyatukan kita semua. Dan pada hari ini tuan rumah adalah unit audit dalam dan juga integriti. Jadi contohnya kepada unit audit dalam dan juga unit integriti di atas penganjuran perhimpunan pada kali ini dengan nyanyian choir yang begitu bersemangat, dengan ikrar juga bersemangat, dengan bacaan doa juga, ya Allah, itu cukup barakah. Dengan pasangan pengacara kita pada pagi ini segak semua. Jadi itulah saya nampak macam tak sabar nak beraya. Jadi tema kita hari ini semua berbaju Melayu, kan? Dan yang wanitanya berbaju kurung, pakai baju nak raya, kan? Jadi tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam pada kita melayari bulan Ramadan ini, kita digemparkan dengan masalah atau isu yang melibatkan penjawat awam, kan? Jadi perlu saya kongsikan tuan-tuan perkara ini. Baru-baru ini media melaporkan seorang penjawat awam yang menerima rasuah sebagai balasan mendaftarkan pusat jagaan milik sebuah syarikat melibatkan pusat jagaan anak yatim dan asnaf.
Media juga turut melaporkan berkenaan rasuah yang melibatkan pendaftaran lewat kelahiran bertaraf bukan warga negara kepada warga negara. Suspek utama adalah penjawat awam dengan melakukan pemalsuan dokumen. Kemudian satu lagi isu berkenaan dengan isu kebangkrapan dalam kalangan penjawat awam juga menjadi tumpuan. Berdasarkan statistik Jabatan Insolvensi Malaysia, hanya 12.06% atau 2,834 kes kebangkrapan dari tahun 2021 hingga Januari 2025 membabitkan penjawat awam. Isu-isu yang berbangkit yang melibatkan penjawat awam ini akan memberi tempias kepada seluruh kaki tangan awam. Jika dilihat semula, isu berbangkit ini melibatkan soal keuangan. Oleh itu, saya mengambil kesempatan ini untuk berpesan dan mengingatkan kepada diri saya juga dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian agar berbelanjalah mengikut kemampuan sendiri. Tapi alhamdulillah kita berada di sebuah negeri yang aman dan makmur, diberikan limpahan rezeki yang melimpah ruah, bumi yang subur, bumi yang aman, bumi yang indah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kita dalam sebulan dua ini dia berikan rezeki, kan? Kerajaan negeri dah bagi apa tu? BKK, kan? Kemudian dah dijanjikan untuk selepas raya nanti juga setengah bulan, kan? Gaji kita. Jadi kita mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri di atas keprihatinan ini juga, dan juga terima kasih kepada MBSA, kan? Senyap je. Kepada MBSA juga di atas keprihatinan ini. Sebab ada yang datang jumpa saya, terima kasih Datuk, terima kasih Datuk Bandar. Kenapa? Sudah sedar dalam tu ada akaun. Itu mungkin duit kawan awak bagi ikut, saya kata. Kan? Jadi alhamdulillah. Keinginan untuk memiliki dan menunjukkan status sosial antara punca ramai kaki tangan awam di semua peringkat mencari jalan singkat dengan melibatkan diri dalam aktiviti yang mengganggu gugat integriti seseorang individu. Biar terlihat susah, jangan sampai menyusahkan orang lain. Masalah rasuah ini bukan sahaja akan menyusahkan diri kita sendiri, malahan masalah rasuah ini juga turut akan menarik orang di sekeliling terutamanya ahli keluarga dan meninggalkan kesan trauma yang mendalam kepada mereka. Kita seharusnya mempunyai kemampuan menilai keupayaan diri, sentiasa meletakkan had pada kemampuan pendapatan agar tidak berbelanja lebih dari yang sepatutnya. Perlu ada semangat menahan diri daripada terpengaruh dan mempengaruhi orang lain daripada terjebak dengan perkara yang negatif. Awal bulan yang lalu, kita telah digemparkan dengan isu berkaitan 3 orang DJ radio tempatan yang membuat aksi yang mencetuskan kemarahan dan perbalahan kaum. Walaupun aksi tersebut disalah tafsir, memuat naik kandungan jelik melampau di laman sosial rasmi stesen radio berkenaan merupakan satu tindakan yang tidak wajar. Video kontroversi yang dihasilkan didakwa mempersendakan tarian kawadi agama Hindu. Oleh itu, saya nasihatkan agar tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang merupakan penjawat awam sama sekali tidak digalakkan untuk membuat kenyataan sama ada melalui lisan atau penulisan aksi atau perbuatan yang boleh menimbulkan salah faham, lebih-lebih lagi yang boleh mengakibatkan ketegangan antara agama. Hal ini boleh mengganggu keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyebabkan perpecahan, perpaduan antara masyarakat di negara kita. Baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi amaran kepada mana-mana pihak supaya tidak sesekali cuba mencetuskan perpecahan. Tindakan tegas akan diambil terhadap sesiapa sahaja yang menimbulkan kebencian, tidak kira dari segi perkauman, agama maupun menghina orang miskin. Saudari yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang kita sedia semua maklum, MBSA melalui Jabatan Kebersihan Awam dan Kelestarian Sisa telah melaksanakan program My Safe Food at Bazar Ramadan bermula pada 4 Mac yang lalu.
Program ini dilaksanakan bagi mengelak pembaziran makanan dengan menerapkan konsep sedekah di kawasan-kawasan terpilih. Program ini telah memasuki siri ke-5 dan terus mendapat sambutan yang memberangsangkan. Program yang diperkenalkan sejak tahun 2020 lagi dilaksanakan dengan cara mengumpul lebihan makanan yang tidak habis dijual di bazar Ramadan untuk diagihkan di kawasan tumpuan. Konsep My Safe Food ini bukan sahaja mengelakkan pembaziran makanan, malahan mengurangkan sisa makanan dan pada masa yang sama juga membantu golongan yang memerlukan dengan menerapkan konsep kongsi rezeki. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua yang terlibat. Semoga melalui musim perayaan ini kita dapat mewujudkan semula semangat bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain. Walaupun Hari Raya Aidilfitri disambut oleh yang beragama Islam, tetapi melalui musim perayaan inilah platform kepada kita untuk mengeratkan kembali silaturahim dan saling bermaafan sesama kita. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga kerja MBSA. Nanti bila balik kampung, pandu berhati-hati, baca bismillah, baca doa, bawa kenderaan, pastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik, dah pergi servis, kan? Cek enjin, minyak enjin, air kena cek, tayar anginnya cukup ataupun tidak, kan? Jadi ini semuanya adalah penting, kan? Masa bawa kereta itu kalau mengantuk, pesanan masyarakat biasanya kita berhentilah sekejap, kan? Di hentian-hentian R&R, kan? Tapi kadang-kadang itulah saya juga berpesan pada diri saya jugalah dan juga pada rakan-rakan kita, kan? Kalau pasangan kita balik, yang sebelah tu kadang-kadang dia tak sabar nak balik kampung, kan? Tak sabar. Jadi cik abang yang sebelah ni asyik menguap je, kan? Menguap je. Tapi itulah, tak sabar nak balik, nak singgah pun tak boleh, kan? Yang abang ngantuk ni, boleh singgah sekejap tak? Tak boleh. Mak dah tunggu dah kat kampung. Tok Ki dah ada dah kat kampung, dah tunggu dah. Tak boleh singgah. Alamak, ngantuk kita ni. So kepada yang sebelah tu, kan, singgah-singgah sekejap. Tapi yang seronoknya pengalaman saya kalau kita balik beraya ni, kalau saya selalu balik, Datuk Bidi, saya selalu balik beraya pada petang hari raya lah. Sebab saya memang kesempatannya boleh balik petang raya. Sebab tak merasa malam raya, raya pertama, solat hari raya pada pagi hari raya di kampung. Saya balik petang hari raya selepas acara-acara negeri. Seronoknya balik hari raya ni pada petang hari raya, suasana hari raya di highway cukup menarik, kan? Ramai di kalangan kita yang masih lagi berbaju Melayu. Si wanitanya berbaju raya, menarik. Betul tak? Siapa yang pernah menghadapi pengalaman macam tu, kan? Menarik. Jadi itulah kemeriahan hari raya dan kita sentiasa ingatkan supaya kita masa balik tu memandu dengan cara yang baik, sabar, kan? Sabar. Jangan kita balik nanti balik dalam keadaan yang duka, kan? Janji kita sampai dengan selamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja yang nak saya sampaikan pada pagi ini. Jadi sempena dengan bulan Ramadan ini, saya nampak ramai yang hadir dan suasana dah nak raya. Mungkin dah sibuk semua bercakap soal raya. Kuih raya dah buat ke belum? Baju raya dah beli ke tidak? Anak-anak ni nak beli baju raya, kan? So dalam masa yang sama juga kita berada di 10 malam yang terakhir Ramadan, kan? So bulan yang cukup baik untuk kita memohon kemaafan dan juga memohon keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kata kalau pagi ini kita sama-sama mengaminkan doa, mohon supaya kehidupan kita ini dirahmati Allah. Sebab dalam masa kita menjalani tugasan kita di pejabat, pelbagai cabaran yang kita hadapi, kan? Pelbagai
rintangan yang kita lalui. Jadi kita mohon sama-sama supaya urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata kalau kita bacakan doa sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanika. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, tunjukkanlah jalan kepada kami untuk mendapatkan hidayah-Mu. Mudah-mudahan kami menjadi insan yang taat kepada perintah-Mu. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dan lindungilah semua insan yang kami sayangi. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami pada hari ini dan bukakanlah pintu-pintu rezeki dan segala pintu kebaikan buat kami semua. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, teguhkanlah hati-hati kami dalam semua urusan kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebajikan yang Engkau ketahui dan berlindung kepadamu dari kejahatan yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau mengetahui benda-benda yang gaib. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati-hati kami, tetapkanlah hati-hati kami di atas agama-Mu. Ya Allah, Engkau yang mengubah-ubahkan hati kami, ubahlah hati kami kepada ketaatan kami kepadamu. Ya Allah, kami memohon, ya Allah, kurniakanlah kepada kedua-dua ibu bapa kami tempat yang istimewa di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua-dua ibu bapa kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, serta sekalian muslimin muslimat di mana saja mereka berada. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu di pagi yang maha barakah ini, ya Allah. Apalah kiranya Engkau tunaikan doa kami. Jadikanlah Shah Alam ini bumi-Mu yang makmur, lagi aman dan sejahtera. Seterusnya, Engkau kurniakanlah kami MBSA ini sentiasa berada dalam kerahmatan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga Allah merahmati kita semua dan memakbulkan doa-doa yang sama-sama kita bacakan tadi. Sekian, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Moga kita bergembira dan selamat di Hari Raya ini. Balik raya dengan selamat dan balik juga ke pejabat dengan selamat. Balik berlima, kembali juga berlima. Tambah? Nakal Winston ni. Saya tak balik 10, datang balik 10 kan? Jangan balik 10, balik dengan 11. Itu dah makhluk lain dah tu. Okey. So terima kasih semua daripada atas sana, sebelah kiri sana. Ya, di sini. Wah, macam magical wave Bawah sana. Selamat Raya semua. So, susah saya nak bergerak balik ni. Sekejap. Apa dia? Nak minta nyanyi? Ada muzik tak muzik? Apa dia? Cakaplah betul-betul. Cakap biar jelas. Duit raya? Alamak, duit raya. Semua staf kita ada 1,600.
Kalau posting seorang berapa? Okeylah, kan? Minta maaf banyak. Saya nak bagi juga duit raya ni sebenarnya. Saya tepuk. Saya nak bagi juga duit raya ni kepada anak-anak saya je. Kepada isteri saya je. Ya Allah tak payahlah. Dah kaya dah pun. Dah 3 bulan betul-betul dapat bonus kan. BKK, kerajaan negeri bagi. Kan, Federal bagi juga kan. Nak bagi lagi. Lepas tu MSA dia bagi dah. Dah bagi tu, okey lah tu. Dah kira duit raya lah tu. Okey, terima kasih kepada ahli majlis. Pakai yang baju Melayu tengok. Kan? Kan? Recent Ramu. Ya, betul. Muru. Mana Muru? Mana Muru? Baju Melayu kan? Mana songkok? Bini tak bagi ke? Bini tak bagi kan? Wizard tengok baju Melayu segak. Alhamdulillah kan? Simon, terima kasih banyak. Kan? Okey. Duit raya dah tukar belum? Nak sembang pula Dah. Tapi tukar sendiri lah, jangan minta dengan saya kan. Kita ada hari terbuka open house kita pada 10 hari bulan 10 hari bulan. Jadi setiap jabatan akan ambil bahagian untuk menyediakan makanan kita. So kita beraya. Jadi bukan saja itulah, kadang-kadang sifat kita lupa, kita sibuk nak balik, kita nak sibuk nak balik raya, tapi itu lupa rakan-rakan sebelah kita. Betul tak? Rakan sebelah kita. Nak salam pun tidak, nak minta maaf pun tidak, terus balik ke kampung. Jadi lupa sebelah. Jadi gunakan pada 10 hari bulan ni untuk kita sama-sama beraya. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Apa dia je? Dia cakap apa? Saya tak faham. Oh. Dengan ini sudahlah aku kau ni siapa tu. Menjedari denyut nadi cewa. Masyarakat madani faham denyut nadi tu kan? Dengan ini saya mengumumkan bahawa tarikh menetapkan hari raya puasa pada hari Sabtu. Tak apa, saya lawak je. Okey, insyaAllah lah kan. Kita tengok kadap. Okey, insyaAllah kalau ada rezeki kan di hujung tahun ini kan. Tapi berdasarkan prestasi kita, tuan-tuan kan. Kalau prestasi kita baik, okey, insyaAllah kita akan bagi sedikit BKK kan. Alright, saya tak umur lagi apa-apa kan. Base kepada prestasi. Okey ya. So jangan lupa tarikh melihat anak bulan Ramadan, tarikh Aidilfitri pada hari Sabtu. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Bandar di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, Majlis Bandaraya Shah Alam akan melancarkan inovasi e-Exsa sebentar lagi. e-Exsa merupakan satu inisiatif digital yang bertujuan memperkasa amalan ekosistem kondusif sektor awam. e-Exsa merupakan cetusan idea Puan Wan Suraya binti Sahabaluddin, Ketua Seksyen Kualiti Jabatan Korporat dan Perhubungan Awam, dengan kerjasama Tuan T.S. Najahan Patah bin Sairi, Timbalan Pengarah Jabatan Digital dan Teknologi Maklumat, bersama-sama pelajar praktikal Jabatan Digital dan Teknologi Maklumat.
Dengan ini, dijemput Yang Berbahagia Datuk Bandar Shah Alam, Div-Div Kehormat, Pengarah Jabatan Korporat dan Perhubungan Awam, Pengarah Jabatan Digital dan Teknologi Maklumat, Ketua Seksyen Kualiti dan Timbalan Pengarah Jabatan Digital Teknologi Maklumat bagi melancarkan sistem e-Eksa yang pertama dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan Malaysia. Dengan ini, dijemput Yang Berbahagia Datuk Bandar untuk meletakkan tapak tangan di tab yang disediakan dengan kiraan 3, 2, 1. Hai, ini adalah hasil kerja kecerdasan buatan serta kebijaksanaan sistem Artificial Intelligence (AI) yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang dijana pemikiran manusia. Pelancaran inovasi sistem e-Eksa ini dapat memperkukuhkan amalan dan pengurusan ekosistem kondusif sektor awam. Eksa secara lebih sistematik dan efisien, ia juga berpotensi menjadi penanda aras benchmarking kepada organisasi sektor awam di negara ini dalam pelaksanaan pengurusan Eksa secara digital serta menyokong aspirasi kerajaan madani ke arah pendigitalan. Dengan adanya platform secara digital ini, MBSA dapat meningkatkan pemantauan, pengurusan dan keberkesanan pelaksanaan Eksa di jabatan-jabatan terlibat sekaligus memperlihatkan kesungguhan mereka dalam memperkasa budaya kerja yang lebih produktif, inovatif dan berdaya saing. Idea yang dicetuskan oleh Puan Wan Suraya Sahabaluddin dan direalisasikan oleh Encik T.S. Najhan Pata bin Sairi bersama Warga Kerja Jabatan Digital dan Teknologi Maklumat (GDTM) dan Seksyen Kualiti, Jabatan Korporat dan Perhubungan Awam menunjukkan kolaborasi yang erat dalam kalangan kaki tangan MBSA. Penglibatan pelajar latihan industri dalam bidang sains komputer pada pembangunan sistem e-Eksa juga mencerminkan pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman experiential learning yang dapat memperkasa golongan muda dengan kemahiran praktikal. Sebagai projek inovasi bersama Jabatan Digital dan Teknologi Maklumat dan Jabatan Korporat dan Perhubungan Awam bagi tahun 2025, e-Eksa tidak hanya memfokuskan kepada pengurusan persekitaran kerja yang kondusif dan teratur tetapi juga berperanan sebagai model terbaik yang boleh dijadikan rujukan oleh agensi-agensi lain dalam mempraktikkan pengurusan berteraskan teknologi. Kejayaan ini diharap dapat menjadi inspirasi kepada pihak lain untuk menerapkan pendekatan yang sama dalam mencapai kecemerlangan perkhidmatan awam di Shah Alam dan seluruh negara. Tahniah. Hadirin sekalian, seterusnya adalah penyampaian anugerah inovasi Eksa bagi tahun 2024. Dijemput para pemenang untuk naik ke pentas. Dimulakan dengan pemenang kategori Anugerah Amalan Hijau Eksa, dijemput Ketua Zon 4 Tapak Semayan Seksyen 17 untuk menerima hadiah.
Kategori Zon Eksa terbaik dijemput Ketua Zon 1 Jabatan Digital dan Teknologi Maklumat untuk menerima anugerah. Bagi kategori anugerah ruang kerja terbaik Eksa, dijemput Ketua Zon 8 Pejabat Cawangan Setia Alam untuk menerima anugerah. Seterusnya, kategori anugerah prestasi Eksa dijemput Ketua Zon 9 Pejabat Cawangan Sungai Buloh untuk menerima anugerah. Manakala anugerah Zon Terbaik Eksa dimenangi oleh Zon 9 Pejabat Cawangan Sungai Buloh. Seterusnya, pihak Urusserta Seksyen Kualiti Jabatan Korporat dan Perhubungan Awam bersama-sama bahagian audit dalam telah berbesar hati ingin memberi hadiah berupa wang tunai berjumlah RM100 dan sijil kepada zon yang telah berjaya mendapat 5 bintang. Didahului penerima 5 bintang yang pertama dengan markah 99.32% telah dimenangi oleh Zon 9 Pejabat Cawangan Sungai Buloh, dijemput Ketua Zon untuk menerima anugerah. Penerima kedua dengan markah 98.04% disandang oleh Zon 8 Pejabat Cawangan Setia Alam, dijemput Ketua Zon untuk menerima anugerah. Penerima ketiga dengan markah 91.98% dijemput Zon 10 Pejabat Cawangan Kota Kemuning untuk menerima anugerah. Penerima keempat dengan markah 90.49% dijemput Zon 5 Jabatan Keuangan untuk menerima anugerah.
Dan 5 bintang yang terakhir dengan markah sebanyak 90.20% dijemput Ketua Zon 1 Jabatan Digital dan Teknologi Maklumat untuk menerima anugerah. Tahniah diucapkan kepada para pemenang EXA MBSA tahun 2024. Untuk keputusan zon yang lain akan dipaparkan di Hub Inovasi MBSA dan sijil-sijil EXA mengikut bintang hendaklah dituntut di Seksyen Kualiti Jabatan Korporat dan Perhubungan Awam. Hadirin hadirat sekalian, Majlis Bandaraya Shah Alam melalui pasukan Impul telah mendapat tempat pertama pada peringkat akhir pertandingan kreativiti dan inovasi SciTech Anjuran Jabatan Tenaga Manusia 2025. Daripada 272 permohonan, sebanyak 222 projek layak ke peringkat akhir, termasuk 67 projek yang menyertai bagi kategori automasi, peralatan dan proses pembuatan. Pasukan Impul telah menerima hadiah wang tunai bernilai RM500 dan sijil penghargaan serta medal platinum. Pertandingan ini telah diadakan pada 12 dan 13 Februari 2025 di Edtech Jerantut Pahang. Pasukan Impul telah dipimpin oleh Puan Wan Suraya binti Sahabaluddin, Ketua Seksyen Kualiti Jabatan Korporat dan Perhubungan Awam. Dengan ini, dijemput ahli kumpulan untuk naik ke pentas. Yang pertama, dijemput Puan Wan Suraya binti Sahabaluddin. Encik Azlan Suhimi. Seterusnya, Encik Iskandar Mansur. Seterusnya, Encik Syarul Azri Sarni. Seterusnya, Encik Syamsul Kamar Ahmad. Seterusnya, Encik Hasanul Ashraf Rahman. Dan yang terakhir, Encik Ilyas Mat Johari. Syabas dan tahniah kepada pasukan Impul MBSA. Hadirin sekalian,
MBSA telah menjadi PBT pertama yang terpilih bagi program pembangunan kepakaran QE 5.0. Seramai 3 orang kaki tangan telah menerima sijil pengiktirafan kepakaran. Oleh itu, dijemput untuk naik ke pentas Encik Muhammad Sadiq bin Mansur, Timbalan Ketua Bahagian Audit Dalam. Maaf, beliau tidak dapat hadir. Seterusnya, Puan Wan Suraya binti Sahabaluddin, Ketua Seksyen Kualiti Jabatan Korporat dan Perhubungan Awam. Dan Puan Nur Ain Izani binti Zulkarnain, Pembantu Tadbir Seksyen Kualiti Jabatan Korporat dan Perhubungan Awam. Maaf, tidak dapat hadir. Syabas dan tahniah diucapkan kepada penerima sijil pengiktirafan. Sudah menjadi tradisi setiap kali Ramadan, Kelab Rekreasi MBSA menyantuni ahli kelab dengan memberi sumbangan sebagai tanda penghargaan atas kebersamaan dan sokongan yang berterusan. Ini merupakan salah satu manfaat keahlian dalam kelab rekreasi yang sentiasa mengutamakan kebajikan serta kesejahteraan para ahli. Sumbangan Ramadan yang diberikan pada tahun ini adalah berbentuk baucer pembelian barangan Maidin. Sebagai simbolik kepada penyampaian sumbangan ini, majlis dengan hormatnya mempersilakan Tuan IR.TS Hanif Basri bin Abdul Rahman, Presiden Kelab Rekreasi MBSA untuk naik ke pentas bagi sesi penyerahan sumbangan Ramadan kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Shah Alam sebagai gimik penyerahan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Presiden dan Yang Berbahagia Datuk Bandar. Semoga sumbangan ini membawa manfaat dan keberkatan kepada semua ahli kelab rekreasi MBSA. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum bersurai, Bahagian Audit Dalam dan Bahagian Integriti akan mempersembahkan nyanyian lagu raya diiringi bersama-sama petikan gitar secara akustik oleh Encik Muhammad Arif Hazim bin Suhaimi. Hadirin diminta berdiri dan menyanyikan bersama-sama.
Lanjut perkataan diharap supaya jangan disimpan. Ku berdoa selamat panjang umur, murah rezeki, semoga Tuhan akan memberkati. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Selamat Hari Raya. Kami mewakili pihak bahagian ingin menzahirkan ucapan terima kasih kepada Datuk Bandar, Div-Div Jemputan dan semua hadirin yang hadir pada pagi ini. Kami juga ingin memohon maaf jika ada kekurangan dan kelemahan sepanjang majlis ini berlangsung. Mohon Datuk Bandar, ahli-ahli majlis, pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian, pengurus-pengurus cawangan untuk naik ke atas pentas bagi sesi bergambar raya. Perhimpunan pada hari ini ditangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.